3,400 hektar telah dipindah kepada bukan. Ya sebenarnya bondo ni dah lama berlaku dalam kerajaan kita. Ya. Bagaimana Reserve Melayu boleh terhakis begitu saja tanpa ada perasaan sedikit menyayangi Reserve Melayu yang ada tertulis di dalam perlembagaan. Ini bukan masalah rasis, tidak. Sebab ini dah tertulis dalam perlembagaan perjanjian sebelum kemerdekaan dahulu. Ya. Tapi apa yang saya nak cakap sini, yang merosakkan tanah Reserve Melayu ni bukan Acong, bukan kaum lain, bukan Aseng, bukan Ramasamy, bukan Linggem, tetapi bangsa Melayu sendiri. Yang ada kepentingan dalam politik pun ya, dalam kekuasaan dalam kerajaan pun ya. Orang berbawah kampung ni dia tak boleh nak merosakkannya. Nak mohon tanah pun payah bang. Tapi mereka-mereka inilah yang diberi amanah supaya menjaga tetapi gagal. Ya. Tapi sama ada melalui kroni ke apa, kita tak tahu. Kalau tidak, bagaimana benda ini terjadi? Baru-baru ni 2 tahun lepas ke? 3,000 lebih hektar terbongkar. Reserve Melayu bertukar tangan kepada kaum lain. Ya. Kalaulah tidak dibongkarkan oleh NGO, kita tidak akan tahu. Semua Melayu tak tahu. Mereka kalau bercakap atas stage, kita hendaklah jaga hak Melayu, perjuangkan hak Melayu, Reserve Melayu. Tapi hakikatnya mereka, baik Negeri Sembilan, baik Melaka, baik Pahang, baik Johor, baik Perak, baik Penang, baik mana pun, kebanyakan Reserve Melayu dah makin terhakis. Cuma Kelantan, Terengganu dan Kedah saja mereka menjaga Reserve Melayu ni dengan baik. Ya, betul. Tapi kenapa mereka tidak bersuara, parti-parti pemerintah? Sebab apa? Kepentingan tu ada. Minta maaf cakaplah. Ya. Saya bukan menuduh, tidak. Sebab apa? Apa yang dia beritahu kepada saya, Reserve Melayu ini bangsa lain tak boleh mohon, kecuali melalui orang Melayu sendiri yang mohon tanah itu untuk dibangunkan. Apa salah dibangunkan buat perumahan untuk orang Melayu? Dah tentu dah tepi bandar tu ada Reserve Melayu ataupun ada 3 ekar. Bangunkan untuk perniagaan orang Melayu. Dengan kadar harga orang Melayu boleh memiliki. Tapi mereka bila sanggup mohon, mereka jual ke pemaju. Sebab masing-masing ada keuntungan yang boleh membuatkan mereka hidup senang tak berapa lama pun. Selepas itu mereka akan susah kembali dan mensasarkan tanah-tanah yang lain. Saya tak pernah dengar lagi pemimpin UMNO bercakap memperjuangkan Reserve Melayu ni, tak ada. Tak pernah dengar lagi. Kan? Ya. Kan kita keungkitkan melibatkan banyak orang. Itulah NGO ni, kalau nak bersuara pun tak payahlah. Siapa sokongan daripada Melayu sendiri itu tak ada. Bagaimana kita nak memperjuangkan hak-hak Melayu? Ya. Tak ada sokongan. Cuma mungkin boleh lapor kepada SPRM, suruh siasat bagaimana Reserve Melayu ini boleh terjual. Mungkin boleh. Ya. Tapi kalau nak memperjuangkan tanpa melalui sokongan daripada pihak pemimpin atasan yang tegas, tak payahlah. Kita dah tengok banyak dah. Cakaplah NGO ni, bercakaplah apa pun di media sosial, tapi tidak mendapat sokongan daripada orang Melayu itu sendiri. Sebab malah paning-paning nak mikir-mikir. Kau tak percaya, tengok.